Kita dah buat ni ni. Masa tadi tak nampak, tak boleh nak ambil gambar. Okey, dah kikis. Sekarang kita dah buat mata tunas ni. Sekarang saya nak cantumkan. Ini adalah mata tunas pokok kahwin. Asalnya pokok kahwin lah. Yang ni memang pokok biji. So kita dah cantumkan. InsyaAllah mudah-mudahan. Enggaklah, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita adunkan dia. Kita cantumkan dia. Kita lelek pula. Saya buat dua ni Kalau jadi satu lah saya ambil. Daripada dua ni, satu daripadanya akan diambil. Kalau jadi dua-dua, alhamdulillah. Tapi kita ambil satu je. Kita tak boleh nak naikkan dua, kita naikkan satu saja, insyaAllah. Kita buat dua, tujuan dia alternatif. Kalau lah yang satu lagi tak jadi kan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey. Kita lilit lah selagi boleh, selagi mampu. Okey. Sampai ke atas, sampai tutup semua angle. Saya pun tak pandai juga ni, buatlah. Setakat mana boleh. Kalau jadi-jadilah, tak jadi kita buat lagi sampai jadi, macam tu lah. Okey. Dia ketat-ketat kemaskan supaya dia tak masuk air. Nak pastikan dia tak masuk air. Okey, sekarang ni dah selesai. Kita cuma nak panaskan. Alright, alhamdulillah sudah. Dah. Okey. Berapa lama? Kita tunggu 1 bulan lebih sikit lah. Selalu saya buat 35 hari ke 40 hari. Yang ni entahlah. Mudah-mudahan berjaya. Okey. Alright. Assalamualaikum.